Pasar tempat paling dibenci Allah. Alkisahnya seronok tengok jemaah haji share kisah mereka di sana lepas musim haji. Dan sudah pasti ada cerita kisah isteri nak membeli belah di pasar. Imbas kembali waktu kerjakan haji hari tu, isteri pernah ajak pergi pasar Kak Kiah atau Mekah Mall. Tapi saya cakap kena selesaikan ibadah haji terlebih dahulu, barulah kita meronda pasar. Isteri akur dan sabar, yang mana sebaik musim haji berlalu, saya pun tunaikan janji bahawa isteri pergi meronda ke pasar-pasar sekitar Mekah. Semua tahu pasar Mekah ni penuh sesak dengan jemaah haji dari seluruh dunia. Jarang sangat boleh nampak orang Arab. Jika nak tengok orang Arab, pergilah Mekah Mall, kata pemandu teksi kepada kami. Okey, tak jauh pun dari Masjidil Haram, dalam 7 km naik teksi dalam 15 minit sampai, insyaAllah. Jadi tunaikan janji beli jiwa isteri dengan bawa jalan-jalan, tengok negeri orang, tengok gaya hidup orang Arab. Ringkasnya, Mekah Mall ni besar, 2 tingkat, dan banyak kedai jual barang orang perempuan seperti jubah dan juga jubah minyak wangi lah ada. Lepas tu jubah lagi, susah nak jumpa kedai jual barang orang lelaki. Lepas tu pula wanita Arab ni hampir semuanya pakai jubah warna hitam, jarang nampak warna lain, kalau ada pun warna gelap. Okey, dah meronda nak masuk waktu solat, pergi surau dia besar dan selesa lah. Tempat wuduk cantik dan besar, tandas dekat surau juga bersih dan selesa. Dekat Mekah Mall tak ada panggung wayang, tak ada karaoke. Yang banyaknya kedai makan, kedai kek, restoran coklat, kopi, bar susu pun ada. Tingkat atas tu separuh food court, dan ada playground besar untuk anak-anak bermain. Ibu-ibu makan sambil tengok anak main. Mana suami mereka? Tanya isteri. Ya tak ya juga, dari mula masuk tak nampak sangat suami orang Arab ni berjalan dengan isteri atau makan kat food court tu, tak ada. Biasa nampak 2-3 orang perempuan dewasa berjubah hitam berjalan bersama anak-anak, berjalan dalam grup kecil. Dan anak-anak pula pakai baju cantik-cantik macam orang Malaysia, free hair dan berfashion, seluar jeans semua. Saya sangka baik suami mereka sibuk beribadat di Masjidil Haram, dan isteri mereka ni jalan-jalan bersama madunya. Ringkas cerita, datang sini tak beli apa pun, harga mahal dan tak berkenan sangat. Jadi kita makan je lah menu-menu Arab. Lepas tu balik ke masjid. Maklum lah pesan kat isteri, tak elok berlama-lama di pasar. 10 minit di pasar bersamaan 1 pusingan tawaf hilang. Allahu Akbar. Saya ulang, 10 minit di pasar bersamaan 1 pusingan tawaf hilang, rugi. Jadi datang sini, tawaf Kaabah paling afdal lah, maka kena kurangkan tawaf pasar dan juga kurangkan melontar di kedai-kedai tu. Jika rujuk hadis, tempat yang paling Allah suka adalah masjid-masjid, manakala tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Kenapa pasar dibenci Allah? Zaman Nabi dulu, pasar ni tempat berkumpulnya segala dosa, seperti riba, penipuan dalam jual beli, menjual hamba yang dicolek, jual berhala, ada kedai judi, wanita buka orak, muzik kuat, makanan haram, kedai arak, ada rumah pelacuran dan macam-macam. Terutama benih-benih syirik. Bila sangka barang di pasar boleh selesaikan masalah, bila yakin barang di pasar boleh selesaikan masalah, maka bercambahlah benih-benih syirik. Maka kerja kita lah orang Islam untuk ubah pasar yang dibenci Allah kepada pasar yang disukai oleh Allah. Bukan rekod pasar, tapi masuk dengan zikir. Jangan support riba. Peniaga menipu, kita laporkan kepada persatuan pengguna. Tempat maksiat jangan pergi. Jika berkuasa, cegah dengan tangan atau mulut, atau semalam iman dengan hati. Boleh baca doa masuk pasar. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang masuki pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Panjang lagi. Dia punya maksudnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, maka miliknya semua kerajaan dan baginya seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia tidak mati, di tangannya segala kebaikan, dan dia maha mampu
melakukan segala sesuatu. Lepas baca doa ni, maka Allah mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapuskan daripadanya 1 juta kesalahan, serta mengangkat untuknya 1 juta juga darjat. Lebih kurang macam tu lah saya dengar. Allah Akbar. Banyak pahala doa, bila doa masuk pasar. Jom kita masuk pasar. Okey, tak membeli apa pun di Mekah Mall. Esoknya kami pergi pasar Kak Kiah, naik teksi. Sekali je kami pergi pasar Kak Kiah. Tunaikan janji lepas musim haji nak pergi pasar Kak Kiah, sebab katanya kat sana murah. Jadi sikit banyaklah membeli kat sini, nak bagi hadiah kat saudara mara. Jadi kat sini orang siap heret plastik warna biru ni. Saya tengok memang murah lah kat sana. So pergi sekali cukup. Lepas tu kita sambunglah ibadah kita di Masjidil Haram. Maka pesan saya pada jemaah haji nak shopping, tak payah pergi Mekah Mall, pergi je kat Kiah sekali. Ikram muslimat. Semoga kita semua dapat pergi tawaf ke pasar syurga. Amin ya Rabbil Alamin. Okey, pesanan terakhir, berpada-pada dalam menghabiskan masa di pasar Mekah. Ingatlah pesanan ini, 10 minit di pasar bersamaan 1 pusingan tawaf hilang. InsyaAllah banyakkan tawaf sunat. InsyaAllah kurangkan masa di luar masjid.